Guys, LRT Pulau Pinang ni sebuah projek yang sepatutnya menjadi simbol kemajuan pengangkutan di utara tanah air, kini nampaknya sedang merayap di celah-celah labirin birokrasi yang menyesakkan. Kita bukan sekadar bercakap tentang pembinaan landasan ataupun stesen, kita sebenarnya sedang melihat satu naratif yang lebih besar, iaitu soal ketulusan dan maruah pengurusan projek mega negara. Persoalannya yang timbul hari ini bukan lagi bila ia akan siap, tetapi mengapa ia seolah-olah sengaja dilambatkan oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Rekod menunjukkan bahawa projek ini kini terperangkap dalam permainan lobi politik yang cukup menekan di belakang tabir. Adakah wajar sebuah projek infrastruktur rakyat ini dijadikan modal percaturan kuasa oleh pihak-pihak berkepentingan? Laporan menyatakan bahawa keputusan kontrak kini tidak lagi berdiri teguh di atas merit teknikal atau penilaian kos mata-mata, sebaliknya mula dibayangi oleh pengaruh luar yang mengganggu kelancaran proses membuat keputusan. Ini adalah satu isyarat merah yang tidak boleh dipandang remeh oleh sesiapa pun. Lihat sajalah bagaimana MRT Corps terpaksa melanjutkan tempoh tender atas alasan faktor luar yang tidak didedahkan secara terperinci. Nama-nama besar seperti Gamuda, MMC, YTL dan Lion Pacific, WCT semuanya membawa teknologi hebat dari pelbagai negara. Namun, mengapa persaingan ini menjadi begitu keruh? Adakah kita sedang menyaksikan satu situasi di mana kepentingan korporat dan lobi politik sedang menarik-narik hala tuju projek ini mengikut selera masing-masing? Jika benar, maka fungsi teknokrat dan badan penilai seolah-olah sudah lumpuh oleh kehendak kuasa. Maka di sinilah kita perlu menuntut jawapan yang tuntas daripada kerajaan madani di bawah payung reformasi dan tata kelola yang sering dilaungkan mereka. Rakyat ingin melihat satu garis pemisah yang jelas di antara keperluan awam dan kepentingan politik. Kita tidak mahu melihat projek LRT ini nasibnya berakhir seperti projek-projek Gajah Putih yang lain yang akhirnya menjadi beban kepada pembayar cukai hanya kerana ketidakcekapan dalam fasa penganugerahan kontrak. Ketulusan bukan sekadar pilihan, ia adalah satu kewajipan. Kerajaan madani harus tampil ke hadapan untuk menjawab segala keraguan ini. Berikan penjelasan yang telus mengapa wujud tekanan politik yang menghimpit projek ini. Jangan biarkan rakyat terus berteka-teki dalam ruang gelap naratif lobi dan pengaruh. Kita memerlukan kepimpinan yang berani untuk memotong segala tali-tali kepentingan yang cuba menjerat projek rakyat ini. Kelewatan dalam memberikan jawapan hanya akan menyuburkan lagi persepsi negatif terhadap integriti pengurusan ekonomi negara. Sebagai penutup, kita harus sedar bahawa setiap hari kelewatan projek ini bermakna setiap hari jugalah rakyat di Pulau Pinang terpaksa berhadapan dengan kesesakan yang memenatkan. Jangan korbankan masa depan mobiliti rakyat demi memuaskan nafsu percaturan kuasa segelintir pihak. Sudahlah, tiba masanya kepentingan rakyat diletakkan di atas segala-galanya tanpa kompromi dan tanpa bayang-bayang politik yang merosakkan macam ni.